Jika hampa baru berjinak dalam dunia konten dan perlukan high quality tapi budget friendly mic, abang rasa hampa akan suka mic ni. Ini adalah Wave T1 Mini Wireless Lavalier Microphone daripada Mauno. First sekali, jom kita tengok apa yang hampa akan dapat dalam kotak. By the way, dekat tengah abang sekarang ni adalah untuk yang Type-C version. So, sesuai untuk semua pengguna Android plus iPad user. Dekat dalam kotak, hampa akan dapat USB-A to Type-C charging cable, user manual dan mic charging case. And dalam ni, hampa akan dapat 2 transmitter dan 1 Type-C receiver. First impression, sekali tengok charging case ni, dah macam earbud case tu punya size. Memang kecil dan buatkan dia sangat praktikal untuk yang selalu buat video outdoor. Just boleh masuk dalam poket and good to go. Ini dia punya mic transmitter. Dari segi saiz, jangan cakap lah, memang kecil. Bila cakap kecil tu, dah sama saiz dengan duit siling kecil dia. Dan belakang mic ni datang sekali dengan built-in clip yang hampa boleh terus lekat dekat baju macam ni. Sesuai untuk video on camera, vlog, interview, even voice over sekalipun. Didatangkan dengan 4 level AI noise reduction yang mana mic ni boleh support sehingga 32 dB gain adjustment, 85 dB signal to noise ratio dan 48 kHz 16 bit sample rate and depth. Okey, ini adalah test audio direct daripada Wave T1 Mini noise reduction off. Dan ini adalah test audio direct daripada Wave T1 Mini noise reduction on. Macam mana? Padu juga kan? Cara nak guna mic ni pun memang senang. Hampa just perlu plugkan receiver ni dekat phone hampa dan terus boleh guna. Nak lagi detail? Boleh terus guna direct dekat app dia iaitu Mauno Link app. Dan dekat situ, hampa boleh terus adjust semua benda dari segi microphone gain, noise reduction, sound filter dan yang agak menarik, dia ada voice changer juga tau. Plus, mic ni boleh bertahan sehingga 30 jam dengan charging case. Tapi in case kalau tak bawa charging case, jangan risau. Hampa boleh terus direct charge ke mic dekat slot Type-C yang ada dekat transmitter ni. Settle masalah. And untuk Wave T1 Mini ni juga, dia datang sekali dengan Lightning version dan Combo version. Yang mana dalam kotak akan dapat Type-C dan Lightning receiver sekaligus. Jadi, kalau hampa mencari super compact, easy to use wireless mic, Wave T1 Mini adalah jawapan paling tepat. Jadi, apa pendapat hampa? Cuba komen sikit.